Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video kali ini cikgu paparkan kelas secara Google Meet untuk program Gambus SPM Bahasa Melayu tingkatan 5 SMK Kebang Besar Melaka. Jadi video ini sebenarnya ditujukan khas kepada pelajar-pelajar yang sentiasa berusaha untuk memperoleh ataupun mendapatkan grade yang terbaik untuk bahasa Melayu. Jadi untuk video kali ini cikgu memfokuskan cara menjawab karangan, iaitu karangan bahagian A dan karangan bahagian B. Kredit juga kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka kerana cikgu menggunakan modul gemilang yang telah dihasilkan oleh guru-guru Negeri Melaka. Jadi, manfaatkan video ini. Saksikan. Dapat tulis karangan dengan lengkap, insya-Allah kamu semua tidak akan gagal. Ya, jadi tolong jaga kertas bahasa Melayu satu ini, ya, untuk membolehkan kamu dapat markah grade, markah dan juga grade. Dan seterusnya menentukan grade yang baik untuk kamu semua. Ya. Okey, jadi kita teruskan dahulu ya bagaimana sebelum kita terus masuk kepada contoh karangan yang diberi. Saya nak tekankan kepada kamu semua iaitu beberapa panduan yang perlu kamu patuhi ketika menulis karangan bahagian A. Okey, tapi sebelum tu saya maklumkan kepada kamu semua ya, bahan yang saya gunakan ini merupakan modul gemilang Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Jadi kita manfaatkan modul yang telah dibuat oleh guru-guru di Melaka untuk kamu semua. Okey? Jadi untuk panduan yang pertama sebelum awak nak menulis karangan bahagian A ini, yang pertama perlu menggunakan semua bahan yang diberi. Okey, jadi dalam soalan ada bahan. Mungkin ada 2 bahan, mungkin juga ada 3 bahan. Jadi semua bahan tersebut kamu perlu gunakan. Okey, panduan yang kedua. Perlu menulis tidak kurang daripada, okey ingat tu ya, 150. Tidak kurang, jangan tulis kurang daripada 150. Tapi awak dan tak boleh lebih daripada 200 patah perkataan. Bermakna dekat sini, awak dikehendaki menulis karangan bahagian A ini dalam lingkungan 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, apa yang berlaku jika awak tulis lebih daripada 200 patah perkataan? Okey, yang pertama, impression guru menanda akan terus memberikan, sekiranya karangan awak itu cemerlang akan turun automatik menjadi kepujian. Jadi rugi. Walaupun cemerlang dengan kepujian itu tak banyak beza, tetapi boleh memberi impak kepada grade awak, markah awak ya. Okey. Jadi untuk sekiranya kamu tulis pula kurang daripada 150 patah perkataan pula, dikuatiri huraian awak itu tidak jelas ya. Dikuatiri juga huraian yang patut kamu boleh perjelaskan lagi tentang soalan tak capai ya. Tapi untuk kumpulan gambus ini sebenarnya kalau awak tulis capai 150 patah perkataan ni pun dah cukup bagus. Ya, yang kami tak mahu, cikgu-cikgu tak mahu, yang tak mahu menulis dan tulis pun hanya sekadar cukup tulis gitu saja dan tidak mengikut tugasan. Jadi kita terus kepada panduan ketiga iaitu kamu tulis karangan awak itu perlulah ikut tugasan yang diberi. Ya, jangan
tak ikut tugasan. Sebab tugasan yang diberi itu semuanya ada dalam soalan. Jadi awak perlu ikut pada tugasan yang diberi. Kalau soalan minta kamu tulis tentang cara-cara menjaga kesihatan, ikutlah pada tugasan tersebut. Cara-cara menjaga kesihatan. Ya, takkan kita tak boleh cerita kan pasal kesihatan, untuk menjaga kesihatan. Jadi saya rasa tak ada masalah untuk awak menulis karangan mengikut pada tugasan yang diberi. Okey, dan seterusnya perlulah kenal pasti tema yang diberi. Okey, tema yang diberi ini juga sama dengan setiap bahan yang diberi dalam soalan. Okey, contohnya kalau soal bahan pertama pantun tentang kesihatan, tema pada bahan kedua pun contohnya petikan pun tentang kesihatan juga. Begitu juga untuk kalau sekiranya ada bahan yang ketiga, maka tema bahan ketiga tersebut contohnya ialah pantun pun sama, temanya juga sama, iaitu kesihatan juga. Jadi saya rasa untuk karangan ini yang paling penting ialah kamu kena baca arahan soalan dan bahan-bahan yang diberi dalam soalan. Ya, jangan terus buat. Baca dahulu, kemudian gariskan mana perkara-perkara ataupun kata kunci yang penting untuk menjawab soalan. Jangan terus jawab, ya. Faham? Jadi untuk kumpulan gambus ini, ada beberapa lah, ya. Ada beberapa masalah yang selalu kamu hadapi. Ya. Sebab cikgu-cikgu amat harapkan kamu semua lulus dengan baik untuk bahasa Melayu ini. Ya. Kekurangan kamu semua ni yang pertama ialah masalah sikap. Ya. Jadi tolong nanti semasa peperiksaan yang sebenar nanti, sikap seperti mengantuk, masalah mengantuk, sikap tidak ada keupayaan atau malas untuk menjawab, tolong buang jauh-jauh dahulu. Ya. Jadi untuk yang menjawab soalan tu nanti, sikap tu kena jaga untuk permulaan pada hari peperiksaan nanti. Ya. Jadi untuk peperiksaan nanti, hari peperiksaan awak nanti tolong berada dalam keadaan, orang kata bahasa kata fresh, segar, ya, supaya awak boleh dapat idea untuk menulis karangan. Okey. Jadi untuk masalah-masalah kekurangan dalam kumpulan gambus ini, tolonglah ya, masing-masing dah besar, dah ada kematangan, ya. Semua dah tahu, semua saya nampak sekarang ni semua dah macam sedar tak lama lagi nak peperiksaan. Jadi tolong, ya, tolong beri komitmen, beri momentum untuk menghadapi peperiksaan tu dah memang ada sekarang ini. Jangan suka buat perkara-perkara yang perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah, ya. Jadi sekarang ni, masa sekarang dah lepas cuti ni, patutnya masing-masing dah sedar, ya. Apa saja yang cikgu bagi, tolong beri perhatian. Bukan kata bahasa Melayu saja, tetapi juga untuk subjek yang lain. Terutama sekali sejarah. Sebab sejarah dengan bahasa Melayu ini merupakan subjek yang paling penting untuk awak tentukan awak dapat sijil SPM. Ya, masalah kamu semua sekarang ni yang gagal, kamu tak dapat sijil SPM, terutama sekali UD3 tempoh hari, ialah gagal sejarah. Seperti mana yang Tuan Penolong Pengarah katakan, kalau kamu fokus, ya, dalam masa sebulan ini, cara nak jawab soalan sejarah. Sebab sejarah jawab dalam bahasa Melayu. Macam mana cikgu ajar cara nak menjawab soalan pemahaman, kebat. Begitu juga, ya, kamu boleh gunakan teknik menulis tersebut dalam menjawab soalan sejarah. Okey, jadi sekarang ni pastikan, ya, momentum awak untuk menghadapi peperiksaan
berada pada tahap 100%. Okey? Jadi saya harap anak-anak semua ya, tolong fokus, tak lama lagi. Sikit aja lagi ya. Ada lebih kurang sebulan saja. Tolak apa-apa yang perlu kamu buat, kemudian kita ada program lain lah dan sebagainya. Mungkin tinggal 3 minggu saja. Okey? Jadi kita teruskan. Apakah soalan yang terdapat dalam karangan bahagian A ini? Okey, contoh. Semua dah pegang pada modul masing-masing ya. Dalam contoh modul yang diberi itu terdapat 3 bahan. Okey, terdapat 3 bahan. Bahan yang pertama ialah pantun, iaitu pantun mari membaca. Bahan yang kedua pula ialah petikan artikel. Sumbernya ialah sumber internet. Manakala bahan yang ketiga pula ialah bahan grafik, iaitu berkenaan bahan bacaan pilihan rakyat Malaysia. Jadi, sebelum awak menulis karangan bahagian A ini, pastikan awak baca keseluruhan. Yang pertama, soalan, tugasan, tema dan bahan-bahan yang terdapat dalam soalan. Jadi, walaupun kita tengok di sini ya, bahan yang diberi itu tentang pantun, ada 2 rangkap pantun tentang mari membaca, baca juga. Kemudian lihat apakah butiran ataupun kata kunci yang boleh kamu tulis dalam karangan awak. Okey, kemudian baca juga tentang petikan yang terdapat dalam soalan tersebut. Okey, petikan tersebut ialah berkenaan dengan bagaimana semua pihak perlu memainkan peranan penting untuk memastikan rakyat dapat memupuk minat membaca. Okey, dan yang terakhir, bahan yang ketiga pula ialah bahan berkenaan dengan bahan-bahan yang dibaca oleh rakyat Malaysia. Okey, kajian yang dilakukan oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Okey, jadi 3 bahan ini saya harap kamu semua dah teliti, dah kaji, dan yang paling penting di sini ialah tugasan awak. Tugasan kita, awak semua kena buat apa dia? Okey, lihat pada soalannya. Huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Jadi kena pegang pada kata kunci amalan membaca. Jadi kata kunci untuk amalan membaca ini, okey, berbeza dengan soalan kita tempoh hari ya. Berbeza dengan soalan UD3 tempoh hari. Okey. Soalan UD3 tempoh hari menjelaskan ada soalan apa tu saya pun lupa. Berfokus, iaitu cara-cara menjaga alam sekitar. Dah terus bagi fokus. Tetapi kali ini, okey, soalan ada banyak ya, berbeza-beza. Tak semestinya dia bagi terus pada fokus. Untuk soalan yang begini pula, yang diberi dalam contoh modul gambus ini, hanya diberi secara umum saja, amalan membaca. Tidak dinyatakan apakah fokus yang perlu awak tulis dalam karangan awak. Ya. Tempoh hari masa UD3 dan diterus bagi fokus cara-cara untuk menjaga alam sekitar. Kali ini contoh yang diberi dalam modul ini ialah hanya diberi secara umum saja, iaitu amalan membaca. Okey, untuk bentuk soalan begini pun ada juga ditanya dalam peperiksaan. Contoh yang ini sama seperti soalan peperiksaan tahun lepas. Ya. Jadi jangan kata soalan ni salah lah dan sebagainya. Tidak ya. Ada pelbagai bentuk soalan yang akan ditanya. Jadi untuk yang macam ni, sekiranya soalan ditanya begini ya, amalan membaca. Jadi apa yang perlu kamu semua lakukan? Kena baca dalam bahan. Apakah fokus yang boleh kita peroleh? Ya. Fokus tu maksudnya jangan lupa ya, tentang langkah, tentang kebaikan, cara ke ataupun kesan dan sebagainya. Ya. Ini semua awak kena teliti dalam setiap bahan yang diberi.
Okey, jadi dalam modul untuk soalan karangan A ini ada 3 bahan. Jadi dalam 3 bahan ini, dalam ketiga-tiga bahan ini terdapat fokus yang boleh kamu tulis tentang amalan membaca. Ya, boleh dapat daripada ketiga-tiga bahan ini. Okey, jadi panduan yang pertama tadi apa? Ditanya dikehendaki kamu semua tulis. Ya, tulis apa bahan yang diberi dalam soalan kamu kena gunakan. Ya. Jadi untuk bahan yang pertama ini awak kena baca pantun. Kalau lihat pada pantun, ingat ya, pantun untuk dapatkan isi lihat pada baris 3 dengan 4. Ya, baris 3 dengan 4. Jadi ada 2 rangkap pantun. Awak lihatlah pada baris 3 dan 4 rangkap pertama dan juga baris 3 dengan 4 rangkap yang kedua. Kalau kita lihat sini rangkap yang pertama rangkap pertama baris 3 dengan 4, buku Laksana Lantaran Ilmu Dasarnya Penuh Mutiara Berharga. Okey, kita lihat kat situ ada tak fokus? Macam ada, macam tak ada je kan. Okey, kemudian warga membaca tak buang masa, kutub kanan teman sejati. Ini jadi kita nampak kat sini. Untuk rangkap kedua ada fokus kat situ. Warga membaca tak buang masa. Di situ kita boleh nampak bahawa kebaikan amalan membaca. Sebab apa? Kebaikan pertama, kalau kita membaca, kita tidak akan membuang masa. Jadi di sini awak dah boleh guna sebagai isi awak. Okey, saya gariskan kat sini. Okey, di sini boleh nampak bahawa kita boleh gunakan sebagai isi. Sekejap. Mana dia ni? Okey, kita guna highlight, silap. Okey, jadi kita boleh gunakan bahawa membaca sebenarnya kebaikan pertama tidak buang masa. Okey. Jadi kita boleh sekejap saya masukkan kawan awak ni. Okey, kita dah nampak kat sini dalam pantun dah ada satu fokus. Iaitu fokusnya ialah kebaikan amalan membaca. Okey, kemudian kita lihat pula pada sumber yang kedua. Okey. Sumber yang kedua, okey, bagi tahu pada saya apakah fokus yang ada dalam sumber ataupun bahan yang kedua. Rasa-rasanya yang mana tu? Siapa boleh bagi? Modul ada pada tangan masing-masing ya. Jadi cuba awak lihat kat situ. Apakah fokus yang ada pada bahan yang kedua? Okey, tengok kat sini. Semua pihak haruslah berganding bahu untuk memupuk minat membaca dalam diri masyarakat dan tidak melepaskan tanggungjawab itu kepada pihak kerajaan semata-mata. Sebagai rakyat Malaysia pula, kita seharusnya turut mempunyai inisiatif. Macam seolah-olah kita perlu apa? Cari jalan. Cari jalan. Cari jalan maksudnya kat sini ialah awak perlu berusaha. Berusaha bermakna salah satunya mestilah apa dia? Berusaha, jadi fokusnya ialah langkah. Ya, langkah untuk menggalakkan masyarakat membaca. Okey, seterusnya bahan yang ketiga pula
hanya diberi perangkaan, angka-angka saja. Jadi untuk yang bahan ketiga ini boleh digunakan dalam pendahuluan awak ataupun huraian ataupun penutup awak. Jadi boleh gunakan begitu. Ya, semua panduan itu telah diberi dalam modul yang dibekalkan. Okey. Jadi saya dah tanda di sini, siapa yang ada modul bolehlah tanda dalam modul tersebut frasa yang telah saya highlightkan ini, ya. Jadi untuk bahan satu, fokus yang kita boleh jelaskan kat sini ialah kebaikan. Manakala bahan kedua pula berkenaan dengan langkah. Dan untuk bahan ketiga pula ialah berkenaan dengan kajian, ya, kajian tentang tabiat membaca. Maksudnya perangkaan, peratusan, ya, yang menggambarkan jenis-jenis bahan yang digunakan oleh rakyat Malaysia untuk membaca. Okey. Jadi kita pindah lagi. Terus kita masuk kepada pendahuluan. Okey. Di sini saya nak jelaskan, ya. Pendahuluan karangan bahagian A ini tak semestinya kamu fikir sendiri. Sebenarnya bahan yang diberi, contoh begini, ya, bahan yang diberi sebenarnya boleh membantu awak untuk menulis pendahuluan. Okey, awak ambil saja perkataan, contoh kajian interim tabiat membaca rakyat Malaysia. Mulakan karangan ataupun ayat pendahuluan awak dengan perkataan yang ada dalam bahan ini pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu awak gunalah ayat awak yang lain pun boleh. Sebab tu saya tegaskan kat sini, ya. Walaupun dah ada dalam modul tersebut, saya jelaskan kat sini. Pendahuluan dalam bahagian A, karangan bahagian A ini boleh guna grafik yang diberi. Apakah grafik tersebut? Ini dia. Kajian tentang tabiat membaca rakyat Malaysia. Oleh siapa? Oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi bahan-bahan ini, jumlah-jumlah peratusan ini boleh digunakan dalam pendahuluan awak. Sama macam UD3 tempoh hari. Walaupun dalam soalan UD3 tempoh hari karangan A tidak dinyatakan fokus, tetapi ada perangkaan yang diberi tentang jumlah sampah yang diberi. Jumlah sampah yang dibuang oleh rakyat Malaysia, kan. Jadi perangkaan tersebut awak boleh gunakan sebagai pendahuluan awak ataupun awak boleh gunakan sebagai ayat huraian contoh ataupun dalam ayat huraian penegasan. Boleh, tak ada masalah, ya. Lagi bagus dan awak menepati kehendak soalan. Jadi untuk yang ini cuba awak lihat, ya. Pendahuluan boleh guna grafik yang diberi, iaitu untuk bahan yang ketiga. Okey, bagaimana cara dia? Okey, saya nak awak rujuk kepada modul yang diberi. Lihat pada muka surat 8. Okey, dalam muka surat 8. Okey, dalam muka surat 8 tersebut ada diberinya ayat-ayat, ya, secara ringkas dan secara penjelasan bagaimana kamu boleh gabungkan ayat tersebut untuk membina perenggan pendahuluan. Sebab tu saya katakan di sini tadi awal tadi, pendahuluan dalam karangan ini awak boleh rujuk kepada grafik yang diberi. Grafik yang diberi apa dia? Ayat ini. Yang bahagian bawah ni. Tentang kajian interim tabiat membaca rakyat Malaysia 2014 oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi awak gunakan ayat ini dalam pendahuluan awak. Macam ni. Kajian interim tabiat membaca rakyat Malaysia 2014 oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Awak salin balik semula perkataan tersebut. Boleh, tak ada masalah. Ya. Telah dijalankan. Barulah awak buat. Takkan tak boleh awak guna ayat sendiri sedikit, ya. Menunjukkan. Okey, ambil
Apa dia? Bahan-bahan bacaan pilihan rakyat Malaysia. Dekat mana dapat ni? Dalam grafik ni juga. Tengok sini. Bahan bacaan pilihan rakyat Malaysia. Di situ ada. Jadi awak gunakan balik semula ayat ini dalam pendahuluan awak. Jadi tak ada masalah untuk banner pendahuluan. Tak semestinya awak nak mula dewasa ini. Pun tak apa. Tak guna macam tu pun tak apa. Awak terus guna bahan yang diberi pun boleh. Tak ada masalah. Macam yang saya dah buat untuk awak macam ni. Ini dia. Okey, dijalankan menunjukkan bahan bacaan pilihan rakyat Malaysia. Kalau yang macam ni aja awak dah tulis lebih kurang dalam berapa patah perkataan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 perkataan kamu dah boleh guna. Sebab sebenarnya untuk karangan bahagian A ini terhad saja. Awak perlu tulis dalam 50 patah perkataan saja. Jadi perkataan yang diambil daripada bahan tersebut sebenarnya dah membantu awak untuk menulis pendahuluan. Jadi awak bagilah ulasan sedikit tentang bahan yang telah kamu ambil bulat-bulat daripada bahan 3 tadi. Jadi awak terus tulis berdasarkan kajian tersebut. Berdasarkan kajian tersebut. Okey, ambillah. Apakah contoh-contoh tu? Awak lihat dalam bahan yang diberi di sini ya. Contoh dekat sini. Majalah 62.8%. Tulis. Boleh ambil. Iaitu apa lagi? Pilihan bacaan rakyat Malaysia. Surat khabar, Hakhbar 61.2%. Tulis. Tak payahlah kamu tulis sampai 2, 4, 6, 8 ni. Ambil dalam 3, 4 pun dah memadai. Ya. Jangan tulis dan lain-lain. Tak nak ya. Dalam karangan jangan tulis dan lain-lain. Ambil saja 3 atau 4. Okey, kemudian awak ambil dan buku ilmiah 54.8%. Ambil 4 saja. Ya, tak payah nak tulis sampai semua. Jadi awak dah boleh jadikan sebagai penjelasan kepada bahan ayat yang pertama tadi. Jadi contoh macam ni. Berdasarkan kajian tersebut, bahan majalah dibaca sebanyak 62.8% sampai dah kepada 54.8% bagi buku ilmiah. Antara contoh peratusan bahan bacaan pilihan. Tak payah tulis lagi rakyat Malaysia sebab dah tulis dekat atas di rakyat Malaysia kan. Okey, jadi cukup untuk 2 ayat. Kemudian dalam pendahuluan juga mesti ada ayat penegas. Jadi ayat penegas dalam pendahuluan ini ialah ini. Mula dengan perkataan soalnya. Dia berinya dalam bentuk persoalan. Okey. Soalnya, apakah faedah yang boleh diperoleh jika seseorang menjadikan amalan membaca sebagai amalan harian mereka? Jadi awak buatlah ayat sendiri. Faedah ke, cara ke pun boleh. Tak ada masalah. Ya. Jadi awak buatlah ayat penegas yang begini. Ataupun awak boleh buat ayat penegas yang lain. Okey, contohnya ayat penegas yang boleh kamu buat ya. Contoh, maka ataupun tegasnya. Pun boleh juga. Tegasnya, ada tegasnya bahan bacaan pilihan rakyat ini perlulah. Boleh awak buat begitu. Ya. Tak ada masalah. Jadi awak nak buat begini dalam bentuk persoalan pun boleh juga. Tak ada masalah. Kaitkan dengan fokus yang ingin awak tulis dalam isi. Dalam huraian isi awak. Ya. Apakah faedah? Walaupun banyak bacaan yang dibaca, apakah faedah yang boleh diperoleh oleh masyarakat melalui membaca? Buat ayat begitu pun boleh. Tak ada masalah. Ya, jadi itu ialah ayat penegas bagi pendahuluan. Ayat penegas bagi pendahuluan kaitkan dengan tugasan yang kamu peroleh daripada bahan yang dikemukakan. Okey, jadi ini dia. Ini ialah contoh pendahuluan.
Di mana kamu nak dapat ayat-ayat ni? Semua tu dah diberi dalam modul. Awak hanya perlu tulis sahaja pada kertas kajang yang telah dibekalkan. Tapi ingat ya, kena tulis dalam bentuk ayat. Dalam bentuk karangan. Ya, karangan lengkap. Nah, okey. Okey, seterusnya kita pindah lagi. Kita rujuk kepada isi yang pertama, iaitu pantun. Seperti mana yang saya dah tandakan tadi di sini, iaitu apa dia? Warga membaca tak buang masa. Bermakna di sini isi yang pertama ialah seseorang yang membaca tidak akan membuang masa. Ini dia. Isi yang pertama merujuk kepada tugasan yang pertama. Amalan membaca tadi, di dalam bahan tersebut kita dah nampak fokus, iaitu kebaikan membaca, iaitu seseorang yang membaca tidak akan membuang masa. Okey, di sini dah ada isi. Okey, malahan akan menghabiskan masa di perpustakaan untuk membaca pelbagai jenis buku. Ini ialah huraian kepada seseorang yang suka membaca tak buang masa. Okey, ini ialah ayat isi, ayat topik, minta maaf, ayat topik. Seseorang yang membaca tidak akan membuang masa. Ini ialah ayat topik. Ya, ayat topik ini merujuk kepada isi pertama. Ya, dan seterusnya lepas ayat topik awak kena buatlah ayat huraian. Okey, ayat huraiannya apa yang di sini? Jadi awak kena huraikan. Perlulah ada huraian di sini. Kalau nak cerita pasal membaca buku ni tadi, apa yang kamu peroleh daripada huraian tadi? Iaitu mendapat pelbagai ilmu pengetahuan. Apakah tujuan? Apa kesannya kalau kita dapat ilmu pengetahuan? Okey, bila dalam huraian tu awak kaitkan dengan kebaikan tu tadi, apa kesannya kalau kita dapat ilmu pengetahuan? Kesannya yang ini, dapat melayari kehidupan seharian. Ya, itu dia, itu kesan dia. Jadi awak kena biasakan. Ada isi, ada ayat huraian. Dalam ayat huraian awak ada kesan. Kesan daripada apa yang kamu huraikan. Contoh huraian tadi adalah dapat pelbagai ilmu pengetahuan. Kesannya apa? Mudah untuk melayari kehidupan seharian. Okey. Jadi untuk karangan bahagian A, awak tak boleh buat huraian panjang-panjang. Lepas saja huraian yang pertama, kamu dah masuk kepada isi, terus buat ayat penegas. Ini dia ayat penegas. Mulakan dengan marker. Jadi untuk karangan bahagian A ini, awak tak payah tulis panjang-panjang. Cukup untuk 3 ayat sahaja. Yang pertama ayat topik, yang kedua ayat huraian, yang ketiga ayat-ayat penegas. Apakah ayat penegas dia? Seseorang yang menjadikan buku sebagai teman baik pasti akan melakukan amalan yang mulia. Jadi masuk kat sini ialah siapa yang membaca sudah pasti boleh melakukan amalan yang mulia. Sebab membaca sebenarnya mengajar kita semua ke arah amalan yang mulia dalam kehidupan kita. Okey, jadi itu dia ya anak-anak untuk isi pertama. Saya nak tegaskan kat sini, karangan bahagian A ini awak jangan takut untuk buat, untuk tulis. Ya, sebab tak perlu ayat yang panjang-panjang untuk awak tulis karangan A. Cukup sekadar ni. Yang pertama kita lihat kat sini ya. Iaitu yang daripada sini sampai sini ialah ayat isi. Ayat topik. Kemudian ayat topik awak jelaskan ayat huraian. Daripada sini sampai kepada sini ayat huraian. Dan kemudian ayat penegas. Ayat penegas awak itu berkaitan dengan kebaikan membaca. Okey? Jadi tak ada masalah untuk awak tulis dalam 50 patah perkataan. Okey, itu ialah untuk isi pertama. Okey, seterusnya kita masuk isi yang kedua. Isi kedua rujuk kepada petikan. Ya, isi kedua rujuk kepada petikan. Dalam petikan, fokus yang dikemukakan ialah usaha. Okey? Jadi usaha di sini. Jadi kamu lihat di sini ya. Saya dah buatkan ayat untuk awak. Walaupun dalam modul tersebut dah diberi, saya nak tegaskan kepada awak, ayat awak perlu begini.
Ya. Di sini awak kena tahu yang saya ulang balik semula. Ayat topik ialah ayat isi. Kemudian ada ayat huraian. Dalam ayat huraian itu awak bolehlah masuk contoh. Dan lepas ayat contoh tersebut, awak buatlah ayat penegas. Cukup. Ya. Sebab awak perlu tulis 200 patah perkataan sahaja. Jadi di sini saya dah bantu awak untuk membina perenggan yang ketiga untuk isi yang kedua. Ya. Jadi isi yang kedua ialah kita perlu berusaha memupuk minat membaca dalam diri sendiri. Jadi awak lihat pada bahan yang saya telah bagi ni, iaitu lihat ni, haruslah berganding bahu untuk memupuk minat membaca. Jadi di sini dah nampak fokus untuk amalan membaca bahan yang kedua ialah usaha. Ya. Usaha yang perlu dilakukan untuk menggalakkan masyarakat membaca. Apa dia? Okey, di sini kita umum, ya, sebab tak dinyatakan siapa. Jadi untuk situasi ayat begini, awak terus bagi soalan isi yang berfokus kepada pelajar dan ibu bapa. Pun boleh, tak ada masalah. Satu je. Kalau awak nak cerita pasal masyarakat pun boleh, tak ada masalah. Contoh kalau masyarakat, kerajaan ada laksanakan program Jom membaca 10 minit. Pun boleh gunakan. Tapi di sini dalam modul ini, cikgu-cikgu telah menggunakan contoh program Nilam. Ya, contoh program Nilam. Dan juga usaha yang dilakukan oleh ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak membaca ialah dengan membeli bahan bacaan. Okey? Jadi ada dua contoh di situ, usaha untuk memupuk minat membaca. Iaitu yang pertama ialah ibu bapa beli bahan bacaan, manakala pihak sekolah melaksanakan program Nilam. Jadi bila dah ada ayat contoh macam tu dan awak kena huraikan sedikit tentang ayat contoh itu dalam ayat huraian awak. Okey, apa huraian yang perlu awak nyatakan? Teruskan awak nyatakan huraiannya ialah semua pihak perlu bekerjasama. Ya. Kalau misalnya kata program Nilam, tak semestinya pelajar tu baca saja. Ibu bapa pun perlu tolong anak-anak untuk membaca. Contoh, mungkin dia boleh tolong belikan bahan bacaan. Ataupun mungkin tolong anak-anak, bawa anak-anak pergi ke perpustakaan untuk membaca. Galakkan anak-anak mencatat. Itu semua ialah kerjasama. Kerjasama untuk menarik minat membaca. Okey, jadi itu yang kita boleh masukkan. Awak semua boleh masukkan dalam bahagian ayat huraian. Okey, jadi saya boleh fokuskan kat sini, highlightkan iaitu ayat huraian dekat sini ya. Kadang-kadang awak semua tak nampak ni. Ini adalah ayat huraian. Saya tandakan ni, highlightkan. Ini adalah ayat huraian. Yang berwarna merah ni. Ya, ayat huraian. Kalau untuk ayat contoh, mulakan dengan ada perkataan tamsil. Bila nampak aja tamsil ataupun sebagai contoh, ini semua ialah ayat contoh. Okey, ini adalah contohlah sampai kepada program Nilam ini. Untuk ayat topik pula, ayat topik dia ialah ayat isi, perkataan yang menggambarkan isi, iaitu kita perlu yang highlightkan yang berwarna hijau ni. Yang berwarna hijau ada perkataan usaha. Usaha dah masuk kepada fokus usaha. Jadi untuk yang ayat penegas pula, saya highlightkan dia dengan warna purple ni. Jadi ayat penegas mesti guna penanda wacana, oleh itu ke, ataupun sudah terang lagi bersuluh ke, pun boleh, tak ada masalah. Boleh aja guna kalau awak nak guna. Kadang-kadang orang kata tak payah guna kan, tak apa, boleh guna untuk menggambarkan awak ingat perkataan tersebut ataupun frasa tersebut. Boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat jangan lebih 50 patah perkataan dalam satu perenggan ataupun jangan lebih 200 patah perkataan. Kalau lebih bermakna frasa tersebut awak kena
gantikan dengan yang lebih mudah. Okey, di sini oleh itu, saya gunakan perkataan oleh itu. Janganlah kita seperti pahat dengan penukul. Jadi bagaimana cara dalam karangan awak untuk ada kematangan ataupun menunjukkan karangan awak itu cemerlang, sekurang-kurangnya mesti ada satu peribahasa. Ataupun orang kata aksesori lah, aksesori bahasa. Mesti ada satu. Jadi di sini ada menggunakan perkataan peribahasa iaitu seperti pahat dengan penukul. Jadi awak ingat ya, kena masukkan satu peribahasa. Tak kisahlah peribahasa yang sesuai, yang bila awak ingat, awak terus masukkan dalam karangan awak. Okey? Jadi itu dia untuk bahagian isi kedua. Okey, untuk karangan bahagian A, awak dikehendaki menulis 2 isi saja. Bukannya 3 isi. Sebab disebabkan jumlah perkataannya ialah 200 patah perkataan sahaja. Jadi cukup untuk 2 isi, terus buat kepada penutup. Okey. Untuk penutup, okey. Untuk penutup ni, awak kena pastikan, biasakan dalam penutup mesti ada ayat cadangan, mesti ada ayat harapan. Ya, untuk karangan bahagian A, ayat cadangan, ayat harapan hanya tulis satu baris saja. Ya, ayat cadangan satu baris, ayat harapan satu baris. Ya, jadi tak perlu tulis panjang-panjang. Ya. Markahnya, jumlah patah perkataannya hanya 200 patah perkataan saja. Okey, jadi ini dia ayat penutup awak. Saya pun dah tulis lebih ni sebenarnya 57 patah perkataan ini. Ya, dalam karangan yang saya buat ni dah hampir 205 patah perkataan. Kalau boleh tulis kurang daripada 200 patah perkataan, ya. Sebenarnya boleh lagi, sebenarnya kita boleh buang perkataan-perkataan yang tak perlu. Ya, tapi saya tak boleh edit sekarang ni, dah kekangan masa. Jadi saya teruskan aja. Mungkin beberapa perkataan awak boleh buang juga. Okey, jadi untuk penutup awak, bolehlah gunakan ya ayat topik dahulu. Dalam penutup kena ada ayat tugasan, bukan ayat topik ya, ayat tugasan. Ayat tugasan mesti awak masukkan tentang amalan membaca ni. Dalam penutup awak mesti masukkan tentang ayat tugasan. Ayat tugasan awak ialah amalan membaca. Kalau dalam soalan tempoh hari, Yudi 3 tentang pencemaran sampah, kan? Tentang pembuangan sampah. Terus tulis pembuangan sampah. Terus tulis. Ikut pada tugasan. Okey, jadi untuk yang karangan ini berkaitan dengan amalan membaca, terus tulis amalan membaca. Okey, apakah dia kepentingan amalan membaca ni? Ya, bukan saja perlu menjadi rutin harian murid yang bakal menduduki peperiksaan seperti SPM, malah perlu diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat yang berkerjaya. Ini ialah ayat tugasan. Kemudian kita masuk kepada ayat apa? Ayat cadangan. Okey, ayat cadangan saya gunakan warna hijau. Okey, kita lihat sini. Kena ada ayat cadangan. Okey, ayat cadangan ni kita gunakan warna hijau. Apakah cadangan yang boleh kamu gunakan tentang membaca ni? Cadangannya ialah pihak media elektronik ataupun media sosial. Ingat ya, media sosial dengan media massa berbeza ya. Perlu. Okey. Dalam ayat cadangan mesti ada perkataan perlu. Mesti ada perkataan perlu. Ataupun selain daripada perlu, hendaklah, mestilah ataupun wajar pun boleh, tak ada masalah. Baru menampakkan ayat tersebut ialah ayat cadangan. Jadi kaitkan dengan membaca. Okey, kemudian untuk ayat ketiga dalam penutup pula ialah ayat harapan. Ayat harapan selalunya mesti ada perkataan haraplah ataupun mampulah. Ini adalah ayat perkataan kata bantu. Jadi apakah
Apakah ayat harapan awak? Harapan awak mesti berkaitan dengan amalan membaca juga. Jadi ayat ni ialah contohnya komitmen pihak yang berautoriti. Apa makna pihak berautoriti ni? Ini ialah pihak yang berwajib. Boleh tulis, boleh catatkan. Berautoriti, pihak kerajaan, pihak berwajib, ya, ataupun organisasi tertentu, ya. Contohnya seperti Perpustakaan Negara ataupun Dewan Bahasa Pustaka dan sebagainya pun boleh. Pihak sekolah, semua tu boleh dijelaskan dalam pihak yang berautoriti. Okey? Jadi apakah harapan awak? Amalan membaca mampu melahirkan warga negara yang celik ilmu. Ini adalah harapan awak. Jadi awak gabungkan empat perenggan ini, jadikan dalam satu karangan yang lengkap. Jadi saya harap kamu semua dah tulis, ya. Semasa cuti tempoh hari dah siap tulis karangan tersebut berdasarkan bahan yang telah diberi. Okey. Jadi terangkan karangan A saja dah hampir sejam, 45 minit. Belum lagi masuk karangan B. Okey, jadi sebenarnya kalau sekiranya kamu boleh tulis karangan A, bermakna kamu boleh jawab juga untuk karangan B. Okey, kita terus masuk kepada karangan B. Okey, untuk karangan B, okey, sama juga. Yang paling penting, awak kena baca soalan terlebih dahulu. Jadi panduan karangan bahagian B lebih kurang sama macam karangan bahagian A. Hanya bezanya ialah tugasan yang diberi itu tak sama macam karangan bahagian A. Okey, apakah panduan yang perlu kamu patuhi ketika menulis karangan bahagian B? Okey, yang pertama, kenal pasti tema yang diberi dahulu. Okey, dalam soalan karangan B ada bahan juga. Bahan diberinya dalam bentuk mungkin artikel, mungkin juga dalam bentuk pantun. Tapi selalunya diberi dalam bentuk artikel lah. Dan untuk karangan bahagian B ini juga dia diberi dalam soalannya diberi dalam bentuk domain yang tertentu, ya. Dan diberitahukan apakah domain-domain setiap bahagian soalan dalam bahagian B. Ada dijelaskan dalam modul ini, ya. Domain yang perlu kamu tahu dalam karangan bahagian B. Okey, antara 4 domain yang akan ditanya dalam karangan bahagian B ini, saya rasa domain peribadi dengan domain kerjaya itu mudah untuk kamu jawab. Ya, sebab domain peribadi itu berkaitan dengan diri sendiri, diri awak. Manakala untuk domain kerjaya ni adalah beberapa perkara yang kamu minat dalam pekerjaan. Ya. Saya rasa dua domain ini boleh kamu tulis. Manakala untuk domain awam dengan domain pendidikan ni, tengok pada situasi soalan tu. Kalau soalan tu berkaitan dengan sekolah, untuk yang domain pendidikan, saya galakkan kamu tulis. Sebab sekolah awak yang lalui. Ya. Kalau bercerita tentang kaunselor, awak bercerita pasal kaunselor. Kalau soalan tu tanya berkaitan dengan pentadbiran sekolah ataupun pasal ponting sekolah ke, ataupun kesalahan-kesalahan ataupun undang-undang sekolah ke, awak bolehlah tulis. Tak ada masalah. Ataupun mungkin boleh cerita soalan tanya tentang sekolah selamat. Ya, pun boleh cerita sebab sekolah kamu dah lalui dari awak darjah 1 sampai awak tingkatan 5. Jadi tak ada masalah untuk awak tulis untuk domain pendidikan. Okey, manakala untuk domain awam ni dia agak kadang-kadang mudah, ya. Sebab untuk domain awam ni ditanya tentang kerajaan pun ia juga. Ya, jadi awak bolehlah biasakan dengan isu-isu semasa. Ya. Jadi untuk panduan yang kedua,
untuk bahagian B ini, pastikan awak perlu memahami tugasan soalan yang diberi berdasarkan stimulus bahan. Stimulus bahan tu ialah bahan yang diberi dalam soalan dan tugasan soalan yang diberi di bahagian bawah tu. Jadi kena patuhi untuk karangan bahagian B ini, kena baca tugasan dan juga berdasarkan stimulus bahan dan soalan yang dikemukakan. Dan yang paling penting, karangan bahagian B ini perlulah ditulis antara 350 hingga 500 patah perkataan. Ini yang menjadi cabaran lah kepada anak-anak gambus ni, ya, pelajar-pelajar gambus ni. Tapi sebenarnya ada yang mampu tulis, ya, hampir-hampir 500 patah perkataan jika awak ikut cara dan teknik yang diberi dalam modul ini. Okey, sekarang kita terus lihat. Kita ada lebih kurang, paling cepat pun saya akan habiskan dalam masa sebelum pukul 10 lah. Okey. Okey, kita ambil contoh. Yang diberi dalam modul iaitu contoh item untuk domain awam. Domain awam ni berkaitan dengan isu-isu semasa. Kebanyakannya tentang isu semasa. Contoh yang terkini ni ialah COVID-19. Ini kadang-kadang COVID-19 ini sebenarnya berkaitan dengan domain awam. Okey, untuk contoh yang diberi dalam modul, ya, yang dibekalkan, cikgu ada beri tentang contoh item domain awam. Domain awam ni saya harap kamu semua dah baca lah, ya. Jadi tak payahlah saya nak ulaskan. Dalam contoh item domain awam ini, okey, tema yang diberi ialah berkenaan dengan sampah juga. Berkenaan dengan sampah ataupun ada kaitan dengan amalan kita semula. Bagaimana amalan kita semula ini dikaitkan dengan sampah yang dibuang oleh rakyat Malaysia. Ya. Jadi untuk domain awam ini, kalau sekiranya kamu biasa dengan isu-isu semasa, tak ada masalah, awak boleh terus tulis. Tapi pastikan awak ikut pada stimulus dan tugasan yang diberi. Okey, stimulus yang ini, bahagian atas. Kena baca, jangan tak baca. Dan stimulus ini perlu diambil, boleh diambil, boleh digunakan. Kalau kamu tak ambil, kamu tak gunakan stimulus ini, bermakna karangan awak itu tidak mengikut apa yang dikehendaki dalam pemberian markah. Jadi kena ambil, kena gunakan. Ya, kena gunakan stimulus yang diberi. Tak kiralah sama ada awak gunakan dalam isi ataupun awak gunakan dalam pendahuluan. Awak boleh salin bulat-bulat, ya, tak ada masalah. Lepas tu awak buatlah huraiannya. Lepas awak dah salin ayat-ayat yang ada dalam stimulus ini, awak buatlah huraian sedikit tentang stimulus yang diberi. Contohnya kalau di sini adalah tentang buang sampah, bermakna dekat sini awak perjelaskan sesungguhnya sampah perlulah dibuang dengan apa? Kaitkan dengan stimulus yang diberi. Supaya ada nampak pertautan itu. Okey? Seterusnya yang paling penting, dalam karangan bahagian B ini awak kena ikut pada tajuk soalan ni, tugasan yang diberi. Usaha-usaha menggalakkan amalan kitar semula. Jadi apabila diceritakan pasal sampah tadi, yang paling penting itu untuk pendahuluan. Isinya mesti kaitkan dengan usaha menggalakkan amalan kitar semula. Ya, jadi tugasannya yang seterus ialah berkenaan dengan format soalan. Dalam soalan ni ada ditulis, tulis rencana tersebut selengkapnya. Bermakna para pelajar kena buat format rencana. Apa yang berlaku jika awak tidak ikut format? Tak ada masalah, ya. Untuk
isi kamu mungkin tak akan hilang markah. Hanya impression akan berubah. Bila awak tak ikut tugasan, impression pemberian markah itu terus akan berubah. Nanti cikgu yang cikgu awak boleh jelaskanlah ya kenapa impression itu ataupun tugasan yang awak perlu ikut tugasan itu penting ya, sebab boleh menjejaskan kepada pemberian markah. Ya, jadi cikgu ajar mungkin boleh lah ya bagi komen sedikit sekiranya kalau pelajar tak ikut format mungkin boleh beri kesan kepada pemberian markah. Cikgu ajar bolehlah beri komen sikit ya. Okey. Seterusnya kita teruskan. Kita terus masuk cara menulis pendahuluan. Okey, untuk karangan bahagian B, okey, saya nak awak lihat pada modul awak muka surat 35. Ya, muka surat 35. Dalam muka surat 35 itu ada dijelaskan dalam jadual format rencana. Tugasan soalan pada bahan B iaitu usaha-usaha menggalakkan amalan kitar semula. Okey, jadi kata kunci yang perlu kamu fokuskan iaitu pelbagai usaha. Jadi awak boleh guna pelbagai usaha. Tak kiralah ya, usaha apa yang kita boleh tulis berkaitan dengan amalan kitar semula. Ya, amalan kitar semula. Kena biasakan dengan amalan kitar semula. Okey, yang kedua, kata kunci yang kedua. Mesti kaitkan dengan masyarakat mengamalkan amalan kitar semula. Nak cerita pasal usaha, lepas usaha, jelaskan masyarakat perlu amalkan usaha untuk amalan kitar semula. Okey, jadi untuk contoh yang ini saya bagi tentang pendahuluan. Okey, awak lihat kat sini. Di mana saya ambil contoh yang diberi dan cikgu ambil dalam modul ni dah diambil daripada stimulus ya, iaitu yang ni. Stimulus ni apa? Diambil kat sini 0.8 kilogram sampah. Seolah-olah cukup untuk memenuhi. Ni ada analogi perbandingan menara berkembar Kuala Lumpur. Ini semua ialah perbandingan. Ini semua diambil. Bukan awak tulis tapi diambil daripada bahan stimulus. Jadi awak gunakan itu sebagai pendahuluan. Tak ada masalah. Jadi lepas awak terangkan ni, kemudian awak huraikan sedikit dan teruslah masuk kepada ayat penegas dalam pendahuluan awak. Dalam ni, modul ni, oleh jabatan ni cikgu suka guna persoalan. Ya, penegasan persoalan. Apakah usaha-usaha? Ambil kat mana usaha-usaha ni? Ambil dalam mana soalan yang diberi. Pada bahagian bawah tu. Ya, yang di bahagian bawah. Tengok ni. Pada bahagian bawah ni. Okey, ini dia. Usaha menggalakkan. Ini semua diambil lah sebagai awak kena jelaskan apakah usaha-usaha yang dilakukan dalam rencana tersebut. Okey. Okey, pendahuluan dah habis. Okey, sekarang kita lihat. Untuk karangan bahagian B, awak dikehendaki tulis 3 isi. Ya. 3 isi sahaja. Sebab dalam satu perenggan sekurang-kurangnya awak kena tulis 100 patah perkataan. Ya, 100 patah perkataan seimbang daripada pendahuluan, kemudian isi dan penutup. Okey, jadi untuk menulis perenggan isi ni kalau awak ikut beberapa teknik yang digunakan dalam modul ini, saya rasa kamu tak ada masalah untuk buat karangan perenggan isi. Okey, macam mana kita nak dapatkan ayat topik? Ayat topik ini ialah isi kepada karangan awak. Ya.
Jadi kalau ada ayat topik ni, gunalah kata tanya yang teknik 5W 1H tu awak boleh gunakan teknik untuk mendapat idea menulis karangan. Ya, 5W 1H dalam bahasa Inggeris lah ya, tapi awak boleh guna dalam bahasa Melayu ni siapa dan bagaimana. Dalam ayat topik ni awak kena nyatakan, tanya diri awak. Okey, siapa sepatutnya yang perlu lakukan amalan kita semula dan bagaimana. Jadi itu ialah ayat topik. Kemudian lepas awak ceritakan ayat isi ni, ayat topik, awak masuklah pada ayat huraian. Jadi ayat huraian ni awak kata, masih bila nak buat amalan kita semula ni? Jadi masukkan dalam huraian, ayat huraian. Kemudian dalam ayat huraian tersebut, awak kena masukkanlah contoh. Kena ada contoh. Setiap isi perlu ada contoh. Okey? Kemudian bila awak nak ceritakan contoh, awak kena jelaskan sedikit tentang contoh tersebut. Ya, masukkan dalam ayat huraian yang kedua. Jadi contoh yang diberi itu awak kena jelaskan bagaimana pula nak mengamalkan amalan kita semula. Jadi kena ingat tu. Jadi bila awak jawab soalan-soalan ini, secara tak langsung awak dah boleh buat huraian isi awak. Dan yang terakhir, perlu ada ayat penegas. Ayat penegas awak ini ada kaitan dengan ayat topik. Masukkan ayat topik awak dalam ayat penegas ini. Kenapa perlu amalkan kita semula. Jadi kita lihat, inilah contoh ayat isi pertama ni. Okey, tengok sini. Yang berwarna merah. Iaitu ayat topik menerusi didikan ibu bapa. Usaha pertama. Kemudian lepas dah tahu ibu bapa ni, awak jelaskanlah ibu bapa lah yang mencorakkan anak-anak. Ya, kalau misal kata awak ingat hadis Nabi, awak tulislah. Kalau tak ingat, tak payah tulis. Ya, awak just tulis saja anak-anak diibaratkan seperti kain putih. Ibu bapa lah yang mencorakkan baik ataupun buruk anak tersebut pun boleh, tak ada masalah. Okey, kemudian awak jelaskan dalam hal ini masuk dah ayat huraian. Dah masuk pula ayat huraian. Jadi yang berwarna merah yang kedua ni ayat huraian. Apa huraiannya? Kaitkan dengan ibu bapa tadi. Ibu bapa wajar beri didikan tentang kemaslahatan. Ini adalah kebaikan kita semula. Okey. Kemudian masuk pula ayat contoh. Masuklah contohnya apa? Berilah contoh yang sesuai. Kenapa? Anak watan ni maksudnya sebagai anak Malaysia. Ya. Begitulah ya. Terangkan. Kenapa ibu bapa juga perlu jadi suri teladan. Tak nak buang sampah merata-rata di hadapan anak-anak. Itu contoh. Ya, jadi awak berikan huraian sedikit tentang ayat contoh ini dalam ni. Jadi masukkan aksesori bahasa ataupun gaya bahasa dalam karangan awak. Dalam contoh ini, isi pertama menggunakan peribahasa bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Suri teladan. Ya, itu rujuk kepada ibu bapa sebagai suri teladan. Ataupun baru-baru ni sama juga dengan soalan peribahasa UD3 ya. Ke mana tumpahnya nasi kalau tidak nasi pula. Ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Contohlah macam tu ya. Terbalik pula. Dan yang terakhir, ayat perasa yang terakhir yang saya tanda kamera ni adalah merujuk kepada ayat penegasan. Ayat penegasannya ini ya. Yang saya nyatakan ini iaitu ayat penegas. Ayat penegas ni. Kenapa perlu ada ayat penegas? Untuk menunjukkan bahawa kamu masih dalam lingkungan isi yang dibincangkan. Jadi ada kaitan dengan apa? Ibu bapa. Ni kena masukkan ibu bapa. Dalam perenggan pertama, dalam dalam ayat isi ada ibu bapa. Didikan ibu bapa. Jadi kena kaitkan dalam ayat penegas ibu bapa juga. Okey.
Seterusnya, tak nak buang masa, kita ada lagi beberapa minit, 10 minit lagi. Isi yang ketiga tentang usaha yang perlu dilakukan. Jadi dikatakan pelbagai usaha kan. Apa yang perlu difokuskan kat sini adalah tadi ibu bapa, sekarang ni pihak sekolah. Ni usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah. Apa yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah? Beri kesedaran dan galakkan pelajar buat kitar semula. Kita ambil contoh di sekolah kita ya. Adanya tong yang digunakan untuk kitar semula. 3R kan. Kemudian ada juga tempat yang disediakan oleh Cikgu Ena untuk pembuangan sisa-sisa pepejar ataupun elektronik pun ada. Semua tu ada disediakan. Jadi itulah antara beberapa kesedaran yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada para pelajar. Jadi contoh, selain daripada sediakan tempat-tempat begitu, sekolah juga perlu adakan kempen. Contoh kat sini. Ini adalah ayat contoh. Okey. Yang berbeza di dalam perenggan ketiga ini, ayat isi yang kedua, diberikan ayat contoh dulu, kemudian barulah ayat huraian. Apa ayat huraian dia? Iaitu penubuhan kelab alam sekitar, kemudian nilai-nilai murni tentang alam sekitar dimasukkan dalam pendidikan moral ataupun civic. Ini semualah ayat huraian ada dijelaskan di sini. Di bahagian ayat yang ketiga dengan keempat. Dan yang terakhir mesti ada ayat penegas. Pendek kata. Boleh guna perkataan pendek kata. Ni zaman saya sekolah rendah dulu dah guna perkataan pendek kata. Dah berpuluh tahun, 30-40 tahun dah digunakan. Ya. Jadi kaitkan dengan pihak sekolah. Di atas isi ni ada pihak sekolah. Maka dalam ayat penegas pun mesti ada pihak sekolah. Dan dalam isi juga berkenaan dengan kitar semula. Maka dalam ayat penegas mesti ada kitar semula juga. Ya. Jadi perlu ada kaitan. Maka kat sini ada perkataan peribahasa yang digunakan juga, iaitu apa dia? Peribahasa dia, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Okey, saya nak awak tengok sini ya. Apabila kamu menulis peribahasa, jangan lagi tulis bak kata pepatah. Tidak lagi diguna pakai. Kamu semua kena tulis begini terus. Kerana hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Semuanya dengan huruf kecil. Macam awak tulis ayat biasa. Tapi sebenarnya kat situ ada peribahasa. Okey, itu ialah isi yang kedua. Sekarang kita masuk isi yang ketiga. Bagaimana nak tulis isi yang ketiga pula? Pelbagai pihak. Bermakna kat sini awak boleh guna satu lagi pihak, iaitu kerajaan. Okey. Ni manhaj ni saya dapati ada, maksudnya guna perkataan bahasa Arab ni. Betul tak Puan Mawar? Manhaj ni. Okey. Jadi apakah yang dilakukan oleh kerajaan? Buatlah polisi. Polisi apa? Polisi ni maknanya undang-undang ataupun peraturan. Kerajaan perlu ada buat undang-undang ataupun kerajaan perlu buat peraturan. Bagaimana nak membuang sampah. Daripada buang sampah, pungut sampah, untuk bawa sampah ke pusat pelupusan, semuanya mesti ikut peraturan. Jadi siapa yang buat peraturan? Kerajaan. Melalui organisasi-organisasi tertentu. Ya, ataupun badan-badan kerajaan yang bertanggungjawab untuk pembuangan sampah ini. Jadi perlu ada ayat topik yang atas, kemudian ada ayat contoh, kemudian ada ayat huraian kat bawah ni. Apa yang dilakukan oleh pihak berkuasa? Ya, yang dilakukan oleh pihak berkuasa ni apa dia? Okey, pihak yang berkuasa perlu lakukan apa? Perlu memperbanyakkan tong-tong kita semula, ya. Perlu perbanyakkan pusat-pusat kitar semula. Okey, jadi kerajaan perlu adakan kempen juga. Ini semualah berkenaan dengan huraian yang perlu kamu gunakan untuk menulis ayat huraian.
Dan yang terakhir, seperti biasa, mesti ada kata penegas, ayat penegas. Guna perkataan tegasnya pun boleh, tak ada masalah. Ataupun sudah terang, lagi bersulur, macam tu pun boleh juga. Ataupun secara konklusinya pun boleh juga, tak ada masalah. Walaupun itu sebenarnya boleh diguna dalam pendahuluan. Penutup. Pendahuluan, penutup. Okay, tapi ingat ya, dalam setiap perenggan mesti ada ayat penegas. Ayat penegas ni kaitkan dengan isi. Kalau kerajaan ada, di bawah pun mesti ada kerajaan. Ke atas ni ada kita semula, di bawah pun mesti ada kita semula. Ya, berkaitan dengan pembuangan sampah. Okey? Di sini ada guna perkataan peribahasa juga, muafakat, membawa berkat. Okey, dan yang terakhir, penutup. Ya. Ayat penutup, dalam penutup mesti ada ayat topik, mesti ada ayat cadangan, mesti ada ayat harapan. Sama macam karangan bahagian A tadi. Hanya bezanya karangan B, penutup untuk karangan B perlulah tulis lebih panjang. Ini contoh dia. Ayat tugasan mesti ada dulu. Dalam karangan ada penutup mesti ada dimulakan dengan ayat tugasan. Ayat tugasannya ialah mesti berkenaan kitar semula. Kitar semula untuk apa? Untuk alam sekitar. Kemudian mesti ada ayat cadangan. Ayat cadangan mesti guna perkataan apa? Cadangan dia mesti ada perkataan hendaklah, bolehlah, perlulah, wajar dan sebagainya. Dan seterusnya perlu ada ayat harapan. Okey, ayat harapan awak contohnya begini ya, rakyat Malaysia perlu diseru ya untuk terus mengamalkan amalan kita semula. Ya, dan berupaya meluaskan horizon pemikiran masyarakat. Ini semua ialah bahasa perkataan-perkataan bombastik yang boleh kamu gunakanlah. Okey? Jadi saya rasa kalau awak ikut kepada cara bagaimana setiap yang perlu ditulis, saya rasa tak ada masalah untuk awak buat setiap ayat dalam perenggan tersebut. Ya, bermula dengan pendahuluan, perenggan isi dan seterusnya perenggan penutup. Ikutlah teknik-teknik yang diberi dalam modul tersebut. Saya rasa kamu semua tak ada masalah untuk menulis ayat dalam karangan awak, dalam perenggan awak. Jadi awak ikutlah pada yang ini, kerangka perenggan isi ni. Ada ayat topik, ada ayat huraian, ada ayat penegas untuk isi. Ya. Manakala untuk penutup pula, awak mesti tulis ada ayat topik, ada ayat cadangan dan ada ayat harapan. Okey? Maka terhasillah perenggan penutup awak. Jadi itu saja. Saya rasa untuk malam ini, setakat untuk ini sahaja yang